Baru kita buat lambung kan. Macam tu. Mula-mula kita roll dulu. Lepas tu kita lambung sikit. Yang ni kena banyak buat. Beratus kali. Okay. Lepas tu daripada sini kita betulkan teknik dia. Betulkan teknik dia, bagi tangan dia lurus. Jangan bagi tangan dia bengkok. Bila bengkok, dekat. Bila dia lurus, jauh. Nampak? Okay. So daripada situ barulah kita boleh buat teknik sama macam lembing juga. Pada sini 1, 2, 3. Sebab dalam lontaran dia ada power position. Power position kita yang paling power apabila kita macam tarik lastik kan. Lastik makin panjang dia punya getah, makin kuat lah dia akan pergi. Maksudnya kita buat, kita tarik, stres sampai kita rasa sakit. Sini lah sakit. Sebab kita tinggal tangan kat belakang. Kita tak bawa bersama-sama. Kalau kita bawa bersama-sama, tangan, kaki, badan, slow. Power position. Pump. Tum, baru dia datang. Last. Kita pindahkan tenaga tu daripada bawah sampai ke belakang, baru kita pindah ke depan. Okay, sama juga 1, 2, 3. Pandang tinggi, buka dada. Itu saja. Okay, boleh buat drill slow-slow.